Assalamualaikum, selamat pagi semua. Mengenai kaji sejarah lah, saya kaji balik sejarah ni mengenai Tanah Abang, iaitu Padang Marhum Teluk Bakung Lambu Kanan. Di situ juga ada terdapat makam Sultan Muzaffar Shah, iaitu Sultan Melaka yang terakhir dan Sultan Perak yang pertama. Dan di situ juga kiri kanan itu banyak rumah-rumah datuk moyang-moyang kita dulu. Adakah moyang-moyang kita dulu adalah pahlawan-pahlawan istana? Itu ada 5 keturunan. Pertama, keturunan Raja, keturunan Megat, keturunan Mio, keturunan Wan, keturunan Said. Ada ke lagi keturunan-keturunan ni? Saya komen-komen. Sebab negeri Perak ni, disitulah bermulanya Kesultanan Negeri Perak, iaitu zaman Sultan Muzaffar Shah.